Nasi putih, biasa. Nasi minyak, boleh buat sambil baring, dek. Tapi nasi jagung? Selalu korang pernah dengar kan orang cakap balik kampung tanam jagung. Hari ni kita nak masak nasi jagung barulah. Raya mestilah kita cucilah beras ni, masuk margarin ni. Kita bagi dia cair betul-betul dulu. Kemudian tu kita masukkan daun pandan. Lepas tu kita masukkan 3 sekawan cos bawang besar. Kita masukkan halia pula. Bawang putih. Langkah yang seterusnya kita masukkan nasi yang kita basuh tadi tu ke dalam ni. Kita kacau sikit. Sekarang ni kita pindahkan nasi ni ke dalam periuk nasi. Kita gaulkan ni kan. Okey. Kita masukkan air atau tumpas air. Kita masukkan juga susu cair, jagung atau corn. Inilah dia bahan rahsia untuk menyedapkan lagi nasi jagung kita. Seri Aji Perencah nasi goreng ayam. Lengkap, sedap dan mudah. Kacau. Lepas tu tutup. Lepas tu kita on. A few moments later. Dah siap dah nasi jagung kita, cok. Jom kita bagi gembur-gemburkan nasi kita ni. Okey geng, simple je resepi nasi jagung kita ni. Nak banyak lagi resepi? Pergilah dekat smartcooking.com.my. Apa lagi? Pergi sekarang, takkan besok. You all nak tak menang hadiah terkumpul bernilai RM38,800 untuk raya tahun ni? Nak join senang je. Beli mana-mana produk Ajinomoto minimum RM15 dalam satu resit. Dan hantar gambar resit ke nombor di bawah atau Smart Cooking website. Cepat-cepatlah join. Peraduan berlangsung dari 14 Februari sehingga 15 April 2025. Tahun ni raya mestilah on!